Amat-amat dahsyat sebab satu phone ni boleh cas sehingga 6 device balik tau. Wow. Ini semua tengah cas ni. Memang power weh. Ini dia Vivo V80 Lite 5G. Design dia nipis, nampak premium, tapi dalam ni ada 10,000 mAh bateri. Bayangkan aku boleh cas tadi sehingga 6 device sekaligus menggunakan handphone ni. Dan kita hold kejap untuk phone, kita tengok dalam kotak ni dapat apa lagi. And first sekali ada casing dalam ni, clear casing. Manual book, ada power adapter, ada kabel macam biasa. Okey. Dan ada daripada segi teknologi bateri, dia menggunakan long lasting blue volt bateri. That's why ada 10,000 mAh dalam ni. Tapi nampak nipis tau. Dan dicipta untuk menahan suhu sehingga minus 30 darjah Celsius ataupun kepanasan sehingga 45 darjah Celsius. Dan bagi aku, untuk cuaca dekat Malaysia ni, kalau kita gunakan phone ni, memang tak ada masalah langsung. Antara features yang menarik ditawarkan dekat handphone ni, first kali adalah reverse charging. That's why aku boleh cas balik semua device aku tadi menggunakan handphone ni. Lagi satu, dia ada battery life extender. Kalau phone ni betul-betul habis bateri, kita boleh buat call dalam masa 4 minit. Dengan video ni, korang rasa macam mana? Phone ni padu tak padu? Tapi nak lagi padu, korang kena tunggu next video. Aku akan buat satu task, iaitu aku akan try habiskan bateri 10,000 mAh ni dalam masa 24 jam. Dan stay tune untuk next video. Thank you gang.